Pada Sedar Media bersama selepas pertemuan dua hala di Istana Merdeka di Jakarta hari ini, Datuk Seri Anwar berkata kedua-dua negara harus mempertimbangkan kerjasama ekonomi termasuk di kawasan sempadan maritim yang memberi manfaat kepada rakyat. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, Joint Development Authority, walaupun di kawasan Ambalan. Kerana kalau kita tunggu selesai, kadang mungkin mengambil masa 2 dekad lagi. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk mendapat hasil supaya memberi keuntungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh di perbatasan. Perdana Menteri mengulas kenyataan Prabowo agar kedua-dua negara mempercepat penyelesaian isu-isu teknikal berkaitan sempadan dan maritim. Kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen meningkatkan kerjasama dalam bidang penyelidikan pendidikan, kebudayaan, perdagangan dan pelaburan dalam suasana ekonomi yang tidak menentu ekoran tarif yang dikenakan Amerika Syarikat. Datuk Seri Anwar dan Prabowo juga sepakat untuk mengadakan perundingan tahunan Malaysia-Indonesia ke-13 bulan hadapan. Menyentuh isu Myanmar, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia bertekad untuk menyelesaikan sengketa itu dengan baik serta disokong oleh Indonesia yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam pengurusan konflik. Kita juga singgung keprihatinan kita tentang isu sempadan Thailand dan Cambodia, dan kedua-dua kita merasakan kita harus cuba dekati kedua-dua negara untuk meredakan dan mengurangkan suhu kehangatan ketegangan di antara kedua negara. Sejurus selesai pertemuan dengan Prabowo, Datuk Seri Anwar dan delegasi pulang ke Kuala Lumpur dari lapangan terbang Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur sekitar 5 petang waktu tempatan.